لبيك اللهم لبيك. Adil Adha selalu dikaitkan dengan pengorbanan. Tapi apa sebenarnya maksud pengorbanan itu? Mungkin lebih daripada apa yang kita tahu. لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah makna sebenar pengorbanan dalam Adil Adha? Adil Adha mengajar kita tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah SWT serta kesediaan kita membantu orang lain tanpa mengharapkan ganjaran. Adakah pengorbanan hanya berlaku pada hari raya Adil Adha sahaja? Tidak. Sebenarnya, pengorbanan boleh dilakukan setiap hari. Bermula dengan kita menjaga solat 5 waktu sehari semalam, menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita, membantu ahli keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, bahkan membantu guru di sekolah dan menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ustaz, Benar. bagaimana murid boleh menghayati semangat Adil Adha? Yang paling utama awak sebagai murid adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seterusnya, taat dan menghargai segala pengorbanan ibu bapa awak. Dan keutamaan bagi seorang pelajar adalah awak perlu belajar bersungguh-sungguh, menjaga adab dan membantu rakan awak serta menjaga hubungan awak bersama dengan masyarakat sekeliling. Ustaz, apa nilai yang boleh kita pelajari daripada Aidil Adha? Banyak nilai penting yang kita dapat daripada Aidil Adha. Yang utama yang saya boleh senaraikan adalah yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah keikhlasan, ketiga adalah kesabaran dan yang keempat adalah rasa syukur terhadap apa yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, insya-Allah. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Di kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh warga SMK Pending yang meraihkannya serta komuniti setempat. Semoga Aidil Adha yang disambut membawa penghayatan erti pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama mencontohi semangat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail dalam membentuk insan yang beriman, berakhlak mulia serta sentiasa bersyukur. Semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan keberkatan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.